So pertama sekali macam biasa kita akan sapukan base. Base yang kita gunakan is daripada Elianto Mousse Eyeshadow in Silky Purple. And kita akan sapukan ke seluruh kelopak mata sampai ke bawah kening. Kalau anda perasan, warnanya sangat translucent dan tak memberikan sebarang efek warna yang terlalu terang. Nampak neutral. Pastikan sapukan di antara bulu mata kita supaya serbuk eyeshadow lebih senang melekat. And dapkan supaya ianya rata ya. Warna pertama yang kita gunakan is Antique Purple daripada line Pearl Shine Shadow. Kita akan gunakan berus yang lepeh macam ni. Bagi pengguna setia MAC, anda boleh gunakan warna seperti Hepcat. And Ikin akan sapukan rata pada bahagian kelopak mata. Kelopak mata tu maksudnya daripada bulu mata kita hingga ke bahagian lipatan kita. Maknanya antara lipatan dengan bulu mata is our kelopak mata. So kita akan pastikan warnanya tak telus maknanya terang dan pekat macam tu. Kemudian baru kita akan blendkan sikit ke atas bahagian kelopak, bahagian lipatan kita. Untuk warna seterusnya, Ikin akan gunakan Lavender Rose daripada Elianto juga. This is from their Vibrant Shadow punya collection. Ikin gunakan berus yang fluffy macam ni. Kita ratakan warna tu pada bahagian lipatan kita ataupun crease. Blendkan dengan warna Antique Purple tadi. So bila kita buka mata, warna itu yang kita akan nampak di atas bahagian lipatan kita. Dan kita akan buat highlight dulu. Kita akan gunakan warna Light Salmon daripada Pearl Shine Shadow punya collection. Bagi pengguna MAC, anda boleh gunakan rice paper. Kita sapukan pada bahagian tulang kening, iaitu bawah kening kita, dan blend masuk ke warna purple yang kita tak kat crease kita tadi. Kita akan blendkan ke tepi dan ke bawah macam ni supaya ianya rata. Kita akan berhenti lebih kurang lepas pada biji bola mata hitam. So sampai kat sini. Kita nak highlight kita sampai ke sini semua. Kalau highlight kita sampai ke bahagian pangkal bulu kening kita, mata kita akan nampak bengkak. Dan kita boleh blend balik dengan lavender rose tadi supaya ianya lebih seamless. Kemudian untuk bahagian outer V, Ikin akan gunakan warna Cocoa daripada Elianto juga, daripada Shimmer Shadow punya line. Again, untuk pengguna setia MAC, anda boleh gunakan Wedge Eyeshadow. And Ikin gunakan berus pencil macam ni. This is called pencil brush. Kita akan concentratekan colour tu pada bahagian ujung ekor mata and blendkan masuk ke kelopak lipatan tadi, crease. Make sure kiri dan kanan sama, itu yang penting. So maybe masukkan sikit lagi kat belah bawah ni supaya yang lebih gelap. Dengan brush yang sama kita guna untuk lavender purple tadi, lavender rose, kita blendkan warna brown tu, Cocoa. Untuk tambah dimension pada brown tu, kita akan tambahkan warna brown yang lebih kemerahan macam ni. Ini ialah Almond, juga dari Elianto, daripada Shimmer Shadow Collection. Brush yang sama, fluffy brush, kita akan blendkan ke crease kita, lipatan kita. Kita akan blendkan dalam bentuk bulatan kat luar ni supaya dia lebih lembut. Untuk tambah lebih dimensi, kita gunakan Ivory Black dari Vibrant Shadow by Elianto juga. Bagi pengguna MAC, again, anda boleh guna Carbon. Ini akan pekatkan atau gelapkan bahagian ujung mata ni supaya mata kita nampak lebih dalam.
Kita gunakan berus yang flat dan lepeh macam ni, supaya lebih senang kerja-kerja detail kita. Bawakan lebih kurang ke hujung bola hitam kita. Dan jangan lupa blend ya. Blend is a very important process. Untuk efek mata lebih bulat dan besar, kita akan sapukan concealer pencil ataupun apa-apa pensel yang berwarna kulit ke dalam waterline, garis air mata. Kemudian kita akan linekan bulu mata bawah kita, bawah pada line yang kita guna dengan concealer tadi, sampai ke dalam macam tu. Tebalkan sikit belah ujung luar mata supaya mata lebih bundar. Dengan eyeshadow hitam, berus yang kecil tadi, kita akan dabkan warna hitam atas eyeliner tu untuk setkan dia. Jadi eyeliner kita takkan berserak. Next kita akan gunakan pencil brush lagi sekali dengan lavender rose. Dan kita akan blendkan bahagian bawah garisan hitam tadi. Tak apa kalau terlalu tebal, kita boleh padamkan nanti. Cara untuk padamkan, gunakan berus yang padat macam ni. Packkan sedikit bedak dan layangkan atas warna yang nak dikurangkan tadi. Kemudian eyeliner. Kita gunakan liquid eyeliner untuk bahagian atas bulu mata kita. Layangkan sikit-sikit supaya garisan yang kita buat tu nipis. Untuk solidkan ini, Ikin akan smudgekan garisan tadi dengan eyeliner hitam. Smudgekan ke atas supaya mata nampak lebih smoky. Kita akan blend sikit dengan purple yang kita guna tadi. Untuk bahagian belah dalam mata tu, kita akan sapukan sedikit shimmer stick, juga dari Elianto. Ini ialah pale gold. And sedikit warna highlight kita tadi untuk setkan dia. Kemudian blend kalau perlu. Untuk kening, kita akan gunakan pensel warna black grey yang agak gelap untuk kening, sebab dalam gambar tu kening dia memang gelap. Kita akan start dari bawah kening kita, penuhkan ke atas, ikut lengkuk asal dia, jangan cuba ubah. Dengan berus, kita akan blendkan warna pensel tadi ke dalam. Dan lepas dah blendkan, kita akan tarikkan ekor dia sampai ke hujung ekor mata kita juga. Ikin tak tarik terlalu panjang sebab ayu raudah pun tak tarik kening yang terlalu panjang. Make sure blend kat belah dalam ni supaya nampak sekata dan supaya dia tak nampak macam satu line. Next, kita akan pakaikan bulu mata and I will be right back. So, bulu mata dah siap. And next, kita akan pakai blush. Untuk blush, Ikin gunakan eyeshadow sebenarnya daripada Elianto. Warna dia coral pink. Coral pink daripada Vibrant Shadow punya collection. Ikin gunakan brush yang melengkung macam ni, angle brush. Sapukan pada pipi. Bukan tulang pipi tapi pada pipi. So, dalam arah yang menyerong ke atas. Make sure sapu sampai ke bahagian belakang ni, ke bahagian anak-anak rambut. Satu lagi Ikin perasan, Ayu Raudah pun pakai blusher dekat kita punya bola pipi bahagian ni. So, sapukan sikit lagi bahagian ni dan blendkan dengan kita punya shading. Untuk shading, Ikin ada buat video. So, boleh check dekat channel Ikin. Macam biasa, kalau terlalu terang, kita boleh kurangkan warna dia dengan gunakan brush yang besar. Macam ni. Kalau kita tengok pada gambar, kita boleh nampak yang kulit muka Ayu Raudah agak bersinar, bersilau. So, kita akan sapukan sedikit baked blush daripada Elianto dalam warna bronzy kat kita punya pipi ni, betul-betul bawah mata kita. Blendkan dengan blusher and sedikit dekat dahi.
tulang hidung, atas bibir dengan dagu kita sikit. So bahagian-bahagian yang kita sapukan highlight tadi ni akan pantulkan cahaya dan buat muka kita nampak glowing. So untuk bibir kita akan gunakan matte berry daripada Elianto nombor 01. Kita akan gunakan bros. Untuk gloss, kita akan sapukan warna ni daripada Farmasi nombor 827 daripada Glam Shine Collection diorang.